Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita nak berkongsi satu hadis dari Nabi SAW yang direkodkan dalam Sahih Muslim. Dan hadis ini satu hadis yang sangat cantik sebab menceritakan tentang kelebihan satu surah dalam Al-Quran yang surah tu kita biasa baca, kita setiap hari ulang, sampaikan mungkin ada sebahagian daripada kita fikir surah ni surah yang biasa, surah yang mungkin tak bawa erti yang besar dalam hidup kita. Tetapi jom kita tengok sama-sama hadis ini, kita dengar sama-sama dan kita nilaikan betapa besarnya kelebihan bagi surah ini. Dan hadis ini direkodkan dalam Sahih Muslim. Hadis nombor 806 daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi yang masih muda. Kata Abdullah bin Abbas, ketika Jibril duduk bersama Nabi SAW, dia mendengar satu bunyi daripada atas. Maka Jibril mengangkat kepala, memandang ke atas. Lalu dia berkata, "Hadza babun minas sama'i futihal yawma lam yuftah qattu illa al-yawm." Ini satu pintu di langit yang terbuka pada hari ini, di mana pintu ini tidak pernah terbuka sebelum hari ini. Kemudian daripada pintu yang terbuka itu, fanazala minhu malakun, maka turun seorang malaikat. Malaikat Jibril tengok dan malaikat Jibril kata, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu ilal yawm. Malaikat ini turun ke dunia, sebelum ini dia tidak pernah turun ke dunia kecuali pada hari ini. Kemudian malaikat itu memberikan salam kepada Nabi Muhammad, kepada malaikat Jibril, dan malaikat itu kata, abshir binurain, bergembiralah dengan dua cahaya. Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepada kamu, yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum kamu, iaitu Fatihatul Kitab dan penutup surah Al-Baqarah. Tidak kamu baca walaupun satu huruf daripadanya, melainkan kamu akan diberikan. Hadis ini satu hadis yang sangat mengagumkan bagi saya. Sebab hadis ini nak ceritakan kelebihan surah Al-Fatihah dan kelebihan ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Bayangkan situasi di mana langit terbuka dan malaikat Jibril kata, pintu dekat langit tu sebelum ni tak pernah terbuka. Ini kali pertama, first time pintu langit itu terbuka. Dan kemudian turun seorang malaikat. Dan malaikat itu pertama kali turun ke dunia. Dia tak pernah turun ke dunia. Ini pun pertama kali dia menjejak kaki ke dunia. Dan kemudian dibagi salam. Dan dia nak cerita tentang surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena sangat-sangat rasa bersyukur dengan surah Al-Fatihah yang Allah beri kepada kita, sebab sepanjang wahyu diturunkan kepada para Nabi, daripada Nabi Adam AS, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak pernah ada satu surah yang selevel, yang sebanding, yang setara surah Al-Fatihah. Jadi setiap kali kita solat, kita ingat ini surah pertama sehebat ini yang diturunkan kepada seluruh umat manusia, diberikan kepada kita. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana bagi surah Al-Fatihah. Dan penutup surah Al-Baqarah tu, ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah bermula daripada ayat, nanti cuba buka Al-Quran, muka surat terakhir surah Al-Baqarah, ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis. Yang biasa kita baca waktu zikir pagi dan petang, ataupun kadang-kadang kalau ada orang yang buat majlis tahlil ke kan, ada yang biasa baca ayat ini. Nanti kalau buka tu baru terfikir, oh ayat ni dah biasa baca, tapi tak sangkalah rupa-rupanya ada malaikat khusus, khas turun semata-mata nak cerita tentang perkara itu. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk hadis seterusnya.